Kita letak air di atas periuk, kita dah peran api kan. Okey, tengok. Dia punya pulut dia cantik, nampak? Sikit lah saya masak pulut hari ni. Ni kuah dia perempuan. Saya masak dengan 6 sudu gula dan 1 sudu tepung pulut. Okey. Pancur. Okey nah, kacau sampai dia dah mendidih, baru kita masuk santan. Okey perempuan, masuk santan. Saya masuk santan. Selepas kita masuk santan, kita masuk garam. Bila dah siap perempuan tengok. Ni kita guna tepung pulut perempuan . Okey. Ni. Kita buat ni pulut mempelang.